pada kata diriwayatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan, ada diceritakan bahawa Nabi Musa alaihi salam adalah ia summat akan dua telinganya ketika kembali ia daripada munajatnya. Apa? Pasal dia bercakap dengan Allah, dia dengar kalam Allah. Dengar kalam Allah ni tak ada arah dah lah. Kita walaupun kita tak dengar pun, jadi kita berasa faham, berasa reti lah. Dengar suara makhluk hak sedap tu pun tidur tak jenera. Tu dia, dengar orang hak suara sedap, menaksik kau gapo, kita dengar tu rasa supaya sudah dah tu duk terlekat lagi di telinga. Duk terdengar tak kita dah suara sedap sungguh, panggil apa suara yang lembut merdu tu ke sedap sungguh. Tak sungguh. Tu tak saka suara orang burung titir orang gila tu tak nera juga duk bunyi dalam telinga. Siapa dengar hak lain terperah habis. Ni pukul berat-pukul bah kata berih di hak lain. Tak itu kan? Ada hak sedap semati dia boleh mempadai ke hal lain. Tu kita nak buat bani-bani dengar sama suara makhluk je tu dia sedap semati, siapa tak boleh dengar hal lain. Nampak tak tu? Supaya kita dengar orang berkecek sedap, dengar berapa, pergi dengar hal lain rasanya fail lah. Tak ada dengar. Tak ada bengong tak ada dengar. Habis dia tak boleh wih hal sedap dulu kena hak tak gitu je. Dengar dulu mai hak belakang tak boleh. Dengar apa tak masuk perut dah. Ini nak rakyat suara makhluk lagi di Allah Ta'ala bila gitu tu menarik. Apa kata dengar kalam Allah sendiri? Itu tempat nak faham dah itu kan? Dengar kalam yang tua bagi makhluk juga. Tu dia dah. Kan hak tu hak hakiki sungguhnya. Sebab itulah Musa pekuk sumak telinga tak boleh nak dengar cakapan orang lain. Masa baru-baru kelik nak dengar tak boleh. Dengar tak boleh. Supaya juga kalau kita pergi dengar orang hilif, kecek lembut manis, kelik dengar orang rumah kecek do. Masa tu puasa tak tahu nak ayak berapa kali darat tak tahu. Dengar demo kecek sedap kelik, mapa kita nak kecek penuh kata tak boleh, kita sorang. Kita tiru boleh dia mana nak cuh dulu. Masa tu saya duduk apa kita. Kita awak lagu tu orang tak dengar pening masa. Kita dah biasa dengar orang kecek sedap dah itu. Tu nak awak banding supaya nampak cerita kata sumak telinga dia dah semua. Dah sedap dah ingat renu-renu hak ni siapa tak boleh dengar hak lain. Tu dia. Ada orang lagu tu duk cerita dia pergi duk kapal lama tempat orang sedap hilir kecek klik kapal pun tak dengar kapal kecek. Mung tengok semua mung betul atas sini dah sungguh orang jadi dengar hak nak klik tak dengar. Tak ada orang kecek lagu tu. Bila terdengar lagu tu mai tengok cerita sini nampak gambar. Adalah ia summa akan dua telinganya ketika kembali ia daripada munajat. Tu. Supaya bahawa tidak dengar ia Musa akan kalam makhluk, yakni akan perkataan dan cakapan mereka itu makhluk. Nak dengar tak boleh. Kerana keadaannya Musa tu tak kuasa ia mendengar akan kalam makhluk. Tu dia. Kerana bahawa kalam makhluk itu jadilah ia kalam makhluk di sisinya, di sisi Musa ketika tu seperti suatu yang sangat keji daripada segala suara binatang-binatang. Tak boleh nak dengar. Tak boleh dengar dia kena pekuk. Tak boleh nak dengar dia kena pekuk. Tengok nak. Kerana bahawa kalam makhluk jadilah ia diisinya seperti suatu yang sangat keji daripada segala suara binatang-binatang, dengan sebab barang yang telah rasa ia Musa tu, zauk dia tu, rasa dia, kecap dia tu, daripada segala lazat sedap yang meliputi dengan dia, dengan segala lazat ketika mendengar ia Musa akan kalam Tuhan yang tidak ada seumpamanya suatu kalam Tuhan yang laisa kamitslihi syai'un. Sabit nikmat paling besar sekali, lebih pada syurga neraka apa? Lebih neraka, lebih pada syurga dan nikmat syurga apa lebih sekali. Melihat zat Allah.
tu dalam Quran, lillazina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang beriman Allah Ta'ala cadang sedia apa ke dia? Al-husna. Al-husna apa panggil setabdir daripada ahsan zakat. Apa makna al-husna? Syurga ditafsirkan. Syurga dia barang nikmat dalam syurga. Wa ziyadah, ada lagi tambahan lebih lagi pada syurga. Fikir tak terbit dah kita. Ulama tafsir iaitu ru'yah, melihat zat Allah yang maha suci. Gak ada apa lah kita faham lah. Pasal syurga sedap-sedap pun makhluk. Tak itu kan? Makhluk, nikmat tawana makhluk. Ni tengok puai yang jadi ke makhluk. Sedap hatilah. Sabah ni dah sedap apa tua-tua wis sedap itu. Sedap tengok tak wis sedap tak sedap. Kalau kita dah makan tak dunia dah. Orang ni makan sedap, kita makan tak sedap. Orang ni makan manis, kita makan pahit. Orang ni makan manis, kita makan masak. Tengok dah tak wis sedap. Barang sedap nasbah orang lain, tak sedap nasbah kita. Sedap di sisi kita, tak sedap dia orang lain. Semua tu bukan hakikat kita. Allah tak wis sedap. Tiba-tiba dia wis syurga, wis sedap dah syurga. Dia belaka buat. Dia sendiri tengok Allah. Tu waziyadah. Pas dengar kalam dia sendiri tak sedap kan. Tu nampak gambar dia dah. Dan sungguhnya telah bersinar berseri oleh muka Musa daripada Nur, maka tidak melihat akan dia akan Musa muka itu oleh seorang malaikat jadi buta ia becah. Tengok dah. Maka tudung ia akan mukanya dan tinggal oleh kain tudung itu atas mukanya hingga kepada matinya Musa. Wallahu alam. Habis. Setara mana sahih tu nak cik mula lah. Cerita tu dah. Habis. Klik pada humbi asal caraan kita. Tu dia lagi lagi dah tu. Dan sungguhnya telah ijma' oleh sekalian ahli agama, ijma' sepakat atas bahawasa Allah Subhanahu wa taala itu yang berkata, ni dalil lagi. Ayat Quran dalil menunjuk atas Allah sifat dengan perkataan, dengan sifat dengan kalam, juga hadis dan juga apa nama ijma'. Di sini orang mari ijma'. Ada lagi pula tiap-tiap ijma' ulama atas kata Allah itu yang berkata tu ijma'. Cuma hak khilaf tu ni. Betul kata Tuhan tu yang berkata tu ijma'. Hatta orang Mu'tazilah pun kata Tuhan yang berkata. Tapi tepat berselisihnya yang berkata kita ahli sunnah dengan sifat kalam. Orang Mu'tazilah yang berkata dengan zatnya. Situ gadah. Adapun betul kata Tuhan tu mutakallimat, Tuhan tu yang berkata ijma'. Tak boleh ikah tu. Yang berkata dengan zat atau orang Mu'tazilah. Kita ahli sunnah yang berkata dengan sifat kalam. Bila tak ada sifat kalam lazim oleh bisu kelu. Orang Mu'tazilah tak lazim dia tu. Saya berkata dengan zat. Tu orang panggil mubtadi'. Mu'tazil yang tergelincir dari jalan ahli sunnah. Dan lagi pula nak tambah dalil akli pula. Hak tadi dalil nakli, wa kallamallahu Musa taklima. Ambil ayat tu buat dalil kata Tuhan sifat dengan kalam, tapi ayat tu bukan sekadar ambil ayat zahir tu, dia kena berserta dengan kaedah. Kaedah mana? Tak dikatakan bercakap malaikat zat, ia bersifat dengan sifat kalam. Apabila ayat-ayat kata dia telah bercakap akan Musa, menunjukkan bahawa ada di dia tu sifat kalam, tidak mana boleh bercakap. Tu hak nakli. Lepas tu ijma' pula kata Tuhan tu yang berkata. Kemudian dan dalil dan lagi pula ini dikatakan dalil akli. Dan lagi pula tiap-tiap yang hidup itu terima ia akan bersifat dengan kalam. Tiap-tiap yang hidup terima ia akan bersifat
dengan sifat kalam. Dan bermula yang terima akan suatu itu kaedah qat'iyahnya tidak sunyi ia daripada suatu atau daripada dhidnya suatu. Apa dhid? Yakni yang lawannya, yang lawan bagi suatu. Bila suatu yang terima, apabila suatu ni terima, apabila apa dia yang hidup, apabila terima ke suatu, bila terima suatu dia ada lawan dia. Bila tak ada suatu ada lawan, tak ada lawan ada suatu. Janganlah. Kalau gitu zat yang hidup macam kita manusia, misal kita manusia ni yang terima ilmu tu suatu. Bila terima ilmu, terima dhidnya, dia tak ada ilmu, jahil. Sebab apa? Sebab zat yang hidup ni terima. Adapun kalau zat yang tak hidup, dia tak terima mula lagi. Macam kayu batu, zat yang tak ada sifat hayat. Ya sya'an dia pasal tak terima ilmu. Bila tak terima ilmu tak boleh kata jahil. Sebab ia pesen tak terima. Ternyata batu ni jahil semua, dia tak kata. Pasal dia pesen sya'an dia tak terima. Nampak tak? Sebab dia tidak ada sifat hayat, tak terimalah. Pasal ilmu yang dia tu jahil. Bila pesen tak terima, tak nak sifat kata batu ni alim, batu ni jahil, alim. Rumah ni nampak, rumah ni buta, tak ada kata. Sebab dia tak terima dulu mula. Tapi kalau orang dia bahasa terima, bila tak ada sifat pelihat buta, dia ada lawan buta, dia melihat, boleh panggil lalu. Kalau kita Allah Ta'ala yang hidup, tiap-tiap yang hidup terima akan sifat kalam, tiap-tiap yang terima dengan suatu terima juga dhidnya. Oleh dia demikian wajib tu have sifat dengan kalam, mustahil atasnya bisu. Tu kaedah dia dah. Ni dalil akli dia panggil. Maka jikalau tidak bersifat ia Allah Subhanahu wa taala dengan sifat kalam dah, nascaya bersifat ia taala dengan dhidnya, dengan lawannya, lawan bagi sifat kalam. Gapo dhid dia? Dan iaitu dhidnya tu bisu. Dalam istilah ilmu usul bila kata dhid ni dia panggil sifat hak bahasa ada. Sifat hak bahasa ada lawan bagi sesuatu dia panggil dhid. Tetapi bersifat ia taala dengan dhidnya tu mustahil. Mana dhid bisu tu? Sifat Allah dengan bisu tu mustahil. Tak ada siapa kata pun yakni yang tak terima ia pada akal sungguhnya dhid tu. Apa? Kerana bahwasanya dhid tu ialah suatu yang sifat kekurangan. Bisu tu sifat kekurangan. Sama makhluk bila sifat dengan bisu kurang orang ni. Walaupun kita tengok seorang rupa dia tu cukup seorang, dia panggil cukup seorang, orang cukup seekor orang. Lepas tu kalau tak tahu kata bisu kak, ada apa lah cukup seorang. Bila lagi kecek dia mau curi pah, dia bisu. Aku tak tahu kata orang kurang. Tu baik salah lah. Sebab bisu itu sifat kekurangan. Cara hamba makhluk lagi bila ada sifat kekurangan dipanggil orang kurang. Apa kata Allah Ta'ala? Kalau bersifat dengan sifat kekurangan dia panggil yang kurang. Bila yang kurang berhajat kepada yang menolak kekurangan. Yang berhajat tu bukan Tuhan. Tuhan ni yang terkaya. Tak itu kan? Al-mustaghni an kulli ma siwa. Tuhan tu zat yang terkaya dari semua yang lain. Dan al-muftaqiru ilaihi kullu ma'adah, yang berkehendak kepadanya oleh semua lain. Tiba-tiba Allah Ta'ala kata kalau tak ada sifat kalam bisu, bila bisu kurang, bila kurang bahajat pada yang menolak kekurangan. Tuhan apa bahajat? Tu punah jalan. Oleh yang demikian tu seru mari natijahnya mesti Allah bersifat dengan kalam, mustahil asal Allah bersifat dengan bisu, yang ialah dhid bagi kalam. Tu cara dalil akli. Tapi oleh kerana dalil ni tak berapa kuat, tak berapa gagah. Sebab apa? Sebab dia panggil sifat sama basar kalam, dia panggil sifat tidak terhati atasnya oleh mengada.
Dia panggil dikira ta'ah dalil akli. Lalu tu mari dalil nakli. Mana tempat kata tak kuat? Kita tengok hamba makhluk. Terkadang orang ni bisu tapi kerja bekas kaki tangan panah orang bisu ni, kaki tangan bisu ni mana? Tengoknya buat sarang burung molek, buat kursi panah tu orang bisu. Panah. Ni nak ayat tak semesti tak boleh kata ada bisu tak mesti tak pandai buat. Terkadang boleh buat. Tak ada kan? Orang tulis kadang kerja buat molek. Tu. Oleh dia demikian. Orang panggil kata sifat tak terhati, tak tahu atas apa, atas mengada. Lalu tu kena ambil dalil akli, dalil nakli mari. Mana dalil kata Tuhan sifat dengan kalam? Wa kallamallahu Musa taklima. Ambil dalil nakli mari. Dan bermula kekurangan atasnya ta'ala itu perkara yang mustahil. Habis itu selesailah. Sekarang tu nak kata istilah dah lah. Kata dia, dan bermula ini segala sifat yang 7, dan iaitu kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam tu ialah orang panggil kata, dikatakan dia segala sifat ma'aninya. Tu nak kata dalam bentuk istilah. Istilah ilmu dia panggil. Kalau kita mengaji duit nak menyatakan istilah apa, ikut izhar, mengaji istilah dia. Sekat tu dulu dah. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi.